Sedih tengok baju, gayakan gaun dedah bahu. Penampilan THALITA dikritik kurang sesuai. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Penampilan anak perempuan kepada pelawak Shuib, iaitu Talita ketika menghadiri sebuah majlis gender reveal, baru-baru ini mencetuskan perbincangan di media sosial, apabila menerima kritikan daripada segelintir netizen, yang menganggap ia kurang sesuai dengan usianya. Menerusi perkongsian yang tular, Talita atau nama penuhnya, Zahira Talita Zahra Syahmira yang kini berusia 13 tahun, dilihat tampil mengenakan gaun labuh rona merah jambu dengan rekaan dedah bahu, sekaligus menarik perhatian ramai. Walau bagaimanapun, penampilan remaja itu menerima reaksi kurang senang daripada sesetengah pihak yang beranggapan busana tersebut terlalu mencolok mata untuk seorang remaja seusianya. Ada juga yang menyuarakan rasa simpati terhadap pemilihan pakaian berkenaan. Difahamkan, Talita hadir bagi memeriahkan majlis gender reveal anak kelima Shuib yang berlangsung di Gombak, Selangor pada petang Sabtu.